Namanya? Adventure. Ahli paling bersabar. Cerita dia macam ni. Dia ni boleh buat konten wangi. Start pada pukul yang aku record korang tu. Itu dah sebenarnya kita orang dah kena gerak ke tempat lah. Ke tempat yang sepatutnya. Hi guys, morning. Kali ni kita punya trip ke tempat yang sama, tapi berlainan sebab kali ni saya pergi dengan rakan-rakan di tempat kerja. Jadinya kita tengok apa yang jadi. Hari tu 4 hari 3 malam. Saya rasa 5 hari 4 malam. 5 hari pun dah rasa macam ada yang tak cukup. Rasa macam kena singgah. Ada yang singgah yang belum explore lah. Tapi this time round kita dengan kawan-kawan, so kita tengok mana yang hari tu tak tercover tu, kita cubalah. Tapi mostly saya ikut apa yang diorang dah plan lah. Sebab diorang lebih suka, diorang lebih plan. So saya ikut je. Apa nak jadi. So sekarang tengah tunggu diorang dah tengah parking kat bawah. Pagi tadi tak sempat nak pakai. So sekejap. Tak apa. Diorang dah sampai. Lepas tu kau tengok Pukul 5:30. ada bapa yang menyediakan breakfast masing-masing. Terima kasih. Betul-betul sampai dinner kan ni. 1, 2, 3. Gerak-gerak macam tu. Scuba macam tu ya. One. Masuk sekali. Barulah nampak macam hilang. Oh. Dah record dah tu. Oh, depan belakang. Mak. Baik. Smart lah kan. Macam kita boleh mirror. Oh. Ni berapa ribu? Berapa ribu dah tanya saja. Ha? Dia nak beli. Murah kan daripada ni kan? Ni mahal lagi kan? Bukan sedih. Jaga diri elok-elok. I love you. Lagi? Yes. I nak awak. Ikut kat tadi. Jangan lupa saya. Dan jangan lupa saya. Ada mic tak? Okey. Ada mic. So bawa the whole thing lah. Ya. Ni yang A few inches later. kena duduk macam mana? Tak tunggu dia tak? Ni nama dia apa? Ini namanya Namanya? Adventure. Ahli paling bersabar. Cerita dia macam ni. Dia ni boleh buat konten wangi. Start pada pukul yang aku record korang tu. Itu dah sebenarnya kita orang dah kena gerak ke tempat lah. Ke tempat yang sepatutnya. Dan now kita orang baru je lepas beli tiket baru. Kita orang baru je beli tiket baru. So Akhirnya kita dekat. Kalau sakit lepas kerja tinggal. Gaya Anis tak ada dah. Jom tinggal Anis.
Finally, we are in Penang after tertinggal. Ya Allah, jauh ya Penang. 4 jam je. Nasib baik tak ikut cakap Suraya Dia kena naik bas. Mungkin kalau naik bas, sekarang kita tengah tunggu abang-abang driver beli nasi lemak. Lepas tu ada orang macam Mama berhenti, nak kencing. Berhenti karet Alhamdulillah sampai tengah tunggu dua orang pergi collect luggage masing-masing yang tertinggal tu. Lagi sampai dulu tuan. Baru sampai. Outfit check. Tak silap, baju ni juga saya pakai untuk datang hari tahun lepas. Datang Penang? Yes. Welcome home baju. Kita dah sampai ke hotel kita. Gila siut. Try pergi dekat IPD belum buka, 12.30 baru buka. So now kita dekat Sulaiman 11.41. Kita try tengok pukul berapa. Kita nak rasa cawangan ayah Wan. Yes, Abah, wait for you. Okay, wait to say thanks. Hi fans saya. Terima kasih fans. Kawan function tu. Kawan kita function. Betul juga yang tu. Kau tak payah ikut aku. Kau atas. Sekejap. Bagus. Ayam kepak. Brandy berapa kilo kau? 2 kilo.
mana entah. Dia manis. Tapi yang manis tu nasi kandar lain lah. Nasi kandar ni pedas sikit. Okay, lepas ni gimana? Dah baju? Kau apa sah? Suraya? Oh dah ada baju. Belagak. Dia dah belagak. Dia tak nak tengok pun. Bonjol berapa lah? Kita love ya kedai-kedai yang menyediakan aircon ni. Dia macam mengetahui customer-customernya kepanasan. So, wow, tempat fitting room ni cantik. Apa yang comel? Sorry. No harm. Kita memang suka ya kedai-kedai macam ni ya. More to go homes. Antik lah. Let me smell. Very flowery. Memang dah dapat nyawa, 20 ml. Memang dah dapat nyawa lah. Kita ada cerita. Apa cerita? Anak aku. Dah nampak dah Suraya. Wah, so cute. Okay, kita love baju-baju macam ni. How much? 100. Tapi kain dia Kain dia best. cuma tak kena dengan panas lah. Kau bawa kat Anak apa tu? beranak lah lagi dia kata. Demi memakai kain baju ni. So okay dah. Tak payah squeeze besar comel. Orang tu sekali dengan biji ke? Dengan kulit ke? Ni semua ada. Betul? How much this one? RM8. 3.12. This one? RM10.
Tiga dalam penipu aku. Itu tak ada sini tu. Okay dah, cukup. Dah. Ni boleh zoom tak? Boleh. Tapi kena macam ni lah. Tak adalah macam tu kan. Ni button je. Macam biasa. Dari airport ambil bag yang datang daripada KL ke Penang semula. Lepas tu kita nak balik ke hotel. Lepas tu peak hour. Lepas tu mahal. So kita naik bas RM2.7 seorang. Berhenti dekat hospital besar. Lepas tu ada naik bas free. Lepas tu kita masuk hotel. Lepas tu kita mandi. Bye. Ya, makan. Kita hari ni kena apa? Survive mode. Yes, the adventure escape. Wait, jom sini. Cuba teka kita orang kat mana. Dengan pemandangan yang indah kat belakang ni. Cuba teka lah. Ada flat, ada apartment belakang kan. Kita orang dekat bus stop. Bas stop apa nama tadi? Ya Allah. Kita boleh singgah konsep dah. Kita dekat bas stop. Aku tak pernah terfikir lah kita terbangau. Kita kat macam ni. So macam marilah kita belajar. Okay. Sekarang kita kat mana? Kita patutnya nak pergi ke sini dah tadi. Tapi sekarang kita dekat Berapa banyak stop lagi? okay, kita dah pada airport tau tadi. So sekarang ni kita dekat entahlah. Tapi yang penting kita nak pergi sini lah tadi. So sekarang ni kita tengah tunggu in drive. Ni kita kat sini. Jalan Kentek. patutnya lagi 1, 2, 3, 4, 5 5 je lagi nak sampai. Kita give up dan kita ambil. Baru perasan lah gempak. Bagus, good job. Rapid dah update by digital macam ni. Bagus. Alright. You nak pergi sana? Jalan jam sungguh. Ni pun boleh. Kita orang dah sampai. Like finally sampai pun. Yang penting kita well prepared. Apakah ini? Extension. Extension. Kita tak nak berebut demi kesejahteraan masing-masing. Beg berat. Yes.
wabarakatuh. Assalamualaikum. This is so big, yeah. Oh my goodness. We got 2 toilet, is it? Kan? Kita mandi sama-sama. Another surprise. Oh my goodness. So cantik weh. This is what I said the other day. Dia terpaksa bagi banyak gila katil, but I think we can fit. So satu je dapat. Apa nak duduk depan? Beg kita nak. Di sini. Kenapa dapat extra? Kenapa dapat extra bed? Dia tak ada dua. Oh, yang awak cakap tu. Yeah. Weh, kita orang macam This is not even extra. This is the room. amazed. It's like Welcome, guys. dia bukan bilik. For you guys. Dia orang hubuk okey, dia orang yang jumpa tu. Dia orang yang jumpa tu. Weh. We expect is a room, okay? We expect like this je. It's a room. Tapi yang datangnya is a house. It's a house, okay? Dia kata apa? Rumah. Connecting room. It's a rumah. Okay. Ini adalah rumah. Oh my goodness. Ya Allah, alhamdulillah. Tidur mana sini? Aku dah suka. Kita nak pergi berjalan-jalan di area Chulia. Sambil tu kita akan on the way pergi ke First Avenue untuk sedikit istirahat. Beberapa aktiviti di dalam First Avenue. Sebab saya parang sikit. Okay. Bye. Night walk. Kita night walk. Okay. Nampak?